Assalamualaikum Tuan, boleh perkenalkan diri? Okey, nama saya Muhammad Aziz Imran dan saya seorang kru bagi festival buku kali ini. Boleh terangkan buku pada Tuan hari ini? Okey, bagi ibu saya penjaga bagi untuk Komik M, PTS dan juga Anak Muslim. Okey, bagi Komik PTS kami ada novel untuk kanak-kanak. Ini adalah salah satu contohnya iaitu komik yang berkaitan dengan serangga. Ada juga yang berkaitan dengan novel STEM yang sesuai untuk bacaan seluruh peringkat umur. Dan kita juga ada komik yang daripada Komik M yang dibuat daripada artis Malaysia. Okey, semua orang boleh baca bagi peringkat umur. Kat sini kita orang semua ada diskaun untuk bagi sepanjang 25 Julai sampai ke 1 Ogos. Bagi pemegang kad SMO kita orang akan bagi 15% diskaun dan bagi tanpa kad SMO kita orang akan bagi 10%. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam. Perkenalkan diri? Nama saya Nur Syafiah binti Hanafi. Awak boleh panggil saya Syaf. Cik Syaf. Boleh Cik memperkenalkan booth yang dibuka pada hari ini? Okey, baik. Jadi pada hari ini kami membuka booth yang target kami ialah budak-budak. Kami memang target budak-budak and kami ada target orang dewasa iaitu kami menjualkan hand sock, stokin dan juga seangkatan dengannya lah. Kalau budak-budak ni dia selalu beli keychain, beli blind box, beli something like this. Jadi kalau berminat boleh datang ke Library Perpustakaan Awam Terengganu PPAT sehingga 1 hari bulan 8 ni. Assalamualaikum, nama saya Iman Adawiyah, wartawan MDTN TV. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Boleh anda perkenalkan diri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damia Arisa binti Abang Fahmi dari Sekolah Sains Sultan Mahmud. Aktiviti apakah yang paling menarik perhatian anda hari ini? Aktiviti yang menarik, saya tengok like buku dekat dalam perpustakaan awam ni dia murah, like harga asal $42 ataupun lebih, tapi diskaun tu dia buat akan jadi dalam RM15 ataupun lebih dalam 20 macam tu je. Lepas tu maskot-maskot dekat sini, comel-comel sini. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Amin. Saya Amanda, kru MDTN TV. Teacher boleh perkenalkan diri? Hai, saya Teacher Syah dari SK Sri Nilam. Teacher rasa apa aktiviti yang paling menarik dekat sini? Kalau tengok pada apa yang teacher nampak pada hari ini, yang paling menarik adalah jualan buku dekat sini. Sebab semua buku murah dan banyak ada pelbagai jenis buku, walaupun ada yang harga RM1 pun ada. So memang sangat menarik untuk semua guru juga murid-murid untuk beli kat sini. Terima kasih teacher. Sama. Terdapat juga pelbagai jenis gerai makanan. Itulah sedikit sebanyak liputan kami mengenai program Karnival Buku Budaya dan Semarak Jawi 2026. Program seperti ini bukan sahaja menyemarakkan budaya membaca, malah mengeratkan hubungan kekeluargaan serta menyemarakkan penggunaan tulisan Jawi dalam kalangan masyarakat. Jangan lepaskan peluang untuk hadir kerana banyak lagi aktiviti menarik yang menanti anda. Sehingga 1 Ogos 2026. Saya Muhammad Naufal dan saya Nur Amanda Sofia bersama juru kamera kami Nur Afina dan Iman Adawiyah daripada MyGTN TV. Terima kasih kerana menonton. Bye.